pecahkan telur. Bahulu ni sebenarnya akan ambil daripada resipi mak akak lah. Tepung. Tepung kita akan masak kemudian. Okey. Itu hanya ada gula dengan telur. Kemudiannya akak akan masukkan esen rose. Esen rose ni sebenarnya adalah untuk kita nak matikan hanya telur tu. Memang ada. Okey, so kita akan putar ni lebih kurang dalam 20 minit. Pada habis putar nanti, so baru akak akan masukkan tepungnya pula. Okey. Alright, yang ni dah kembang tadi lah. Adonan yang pertama tadi, gula, telur. So dia dah kembang. And then baru kita akan masuk bahan yang ketiga adalah tu. Bawang nak adik kita ni mak-mak ayah-ayahnya ni. Tutup baga. Tengok leto. Itulah katanya tahun depan siap. Nanti duduk situ lah. Terus duduk kat situ. Tak ada duduk mungkin 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau ini motor tak apalah. Ada dia ada Instagram, Facebook. Macam pagi tadi pun nak hantar rumah pergi kerja, jam lah. Kan? Tak apalah. Rala keluar tu yang sakit dia. Kuih bakar ni kalau kat kedai ni akan memang buat hari-hari lah. Pagi-pagi memang akan bawa kuih bakar dulu. Tahan. Kalau awak hari ni awak makan tak habis, okey awak boleh simpan. Besok kalau awak gaji nak panaskan dalam microwave, panaskan sekejap. Banyak dibaca dengan belah-belah masa kan. Tapi tak sama. Kerana dia ada herba. Kita kau pergi makan yang ini. Kita punya ni yang dia makan. Yang orang panggil. Akak guna oven. Akak kalau kuih bakar ni akak guna oven lah. Tak sama macam akak buat bahulu. Bahulu tu akak guna sabut. Yang ini akak guna kuih. Kita biar aja kita tunggu. Dictionary buat pertandingan makanan tradisional. Wait pakai ni. Wait apa ni? Cakap bila cakap. Ni okey ni dah masak ni macam ni lah
Kuih bakar ni, sebenarnya kuih bakar ni kalau dalam masak kita nampak dia turun tau. Dia mendap di bahagian tengah-tengah. Itu kuih bakar. Kalau dia straight itu tu, maknanya dia adalah bingka. Itu perbezaan bingka dan kuih bakar.